Bila ditanya kepada baginda SAW bagaimana keadaan padang mahsyar, Nabi kata ardun bayda afra. Masya Allah. Bumi yang sangat putih, Masya Allah. Afra, kemerah-merahan. Kakir satin naqi, seperti tepung yang Masya Allah, yang kemerah-merahan. Tepung yang warna perang tu tuan-tuan. Laisa fiha ma'lamun ataupun alamun li ahadin. Yang mana bumi ni tidak ada petunjuk menandakan bumi ni milik sesiapa. Kalau dunia ni walaupun bumi ni milik Allah, tapi hari ni kita bubuh signboard, ini tanah saya punya, ini rumah saya punya, ini hutan kerajaan Pahang punya, kan? Ini kawasan dilarang menceroboh, kan? Ada signboard banyak. Di padang mahsyar, kenapa Allah telah bangkitkan kita di bumi yang mana bumi tadi bukan milik sesiapa? Kerana Allah nak beritahu sesungguhnya di dunia dulu semuanya pinjaman, kan? Allah bagi pinjam pangkat, Allah bagi pinjam darjat, Allah bagi pinjam kereta, Allah bagi pinjam tubuh badan. Sekarang kamu bangkit di padang mahsyar, kamu datang ke satu tanah yang mana seorang pun di atas muka bumi itu waktu itu, raja pun tak ada tanah, orang biasa pun tak ada tanah, orang miskin pun tak ada tanah, orang kaya pun tak ada tanah, nabi-nabi pun tak ada tanah. Yang kedua, Masya Allah, dahsyatnya padang mahsyar. Kalau dekat dunia ni, semiskin-miskin manusia, kita cakap saya ni ada selai pinggang je baju, kan? Miskin-miskin kita ada lagi baju. Tapi di padang mahsyar betapa miskinnya kita nanti, lelaki pun tidak berpakaian, perempuan pun tidak ada pakaian. Orang tak ada pakaian nak bagi apa kat orang lain. Kita kalau ada baju dan juga nak bagi lain pada orang lain, boleh pinjam baju, boleh pinjam apa, nak tolong orang. Yang mana Allah telah beritahu, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari di mana satu orang yang memiliki diri dia, yauma la tamliku nafsun, satu hari yang mana satu orang tidak memiliki apa-apa pun untuk diri dia, dan dia tidak memiliki apa pun untuk diberi pada orang lain. Masya Allah, bangkit di padang mahsyar begitu tuan-tuan. Ada orang bangkit di padang mahsyar wajahnya hitam legap. Dan bangkitlah manusia dihalau oleh para malaikat, bangkit semua, gerak. Dalam keadaan Masya Allah, Nabi SAW beritahu, kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Innakum satatuna rabbakum, kalian akan mendatangi Tuhan kalian, hufatan, berkaki ayam, uratan, bertelanjangan, ghurlan, dalam keadaan ghair makhtun, dalam keadaan belum berkhatan lagi. Masya Allah. Ada ulama kata datang dalam keadaan rupa seorang bayi. Tetapi kerana lamanya tempoh berada di padang mahsyar, tempoh kita berdiri di padang mahsyar, berada di padang mahsyar selama tempoh 50,000 tahun tuan-tuan. Ta'arujul malaikatu waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Tempoh keberadaan kita di padang mahsyar paling kurang kata ulama 50,000 tahun lamanya. Hari ini kita hidup tuan-tuan tahun 2023. Tak sampai lagi. Tuan-tuan rahmati Allah, 50,000 tahun tak sampai lagi usia dunia ni. Tahun 2023. Lamanya masa kita berada di padang mahsyar, daripada seorang bayi membesar sampai tua krepot, tak keluar lagi daripada padang mahsyar tuan-tuan. Macam mana keadaan itu? Bertelanjangan, berkaki ayam, belum berkhatan. Waktu itu Allah ubah bumi mahsyar. Ulama tanya apakah itu bumi mahsyar? Ulama tafsirkan yang pertama, Allah telah beritahu yauma tubaddalul ardu ghairal ard, hari di mana Allah tukar bumi lama yang dulunya mengandung, menyimpan sejarah dosa-dosa manusia. Bumi yang di atasnya penuh dengan kezaliman, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, pembunuhan, kezaliman. Allah Ta'ala mustahil akan hisap kita di atas bumi tersebut. Di antara tanda bijaksananya Allah tukar bumi yang kosong, yang putih, yang bersih, tidak pernah ada dosa dilakukan. Ulama kata Allah Ta'ala beritahu, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, bangun-bangun di padang mahsyar, tiba-tiba kita berada di bumi yang namanya As-Sahirah tuan-tuan. Masya Allah, bumi dunia ni masing-masing ada bumi Malaysia, bumi Arab Saudi, bumi Afrika, tapi seluruh padang mahsyar satu je nama dia, iaitu As-Sahirah. Bumi yang mana Masya Allah, manusia akan berjaga sepanjang masa sedang berada di sana tuan-tuan. Tak ada tidur lah. Sahirah di mana berjaga sepanjang 50,000 tahun,
tak tidur berjaga sepanjang 50,000 tahun. Hari ni 3 hari tak tidur pun pening dah kita tuan-tuan. 3 hari tak tidur, tumbang. Tapi bayangkan kerana dahsyatnya padang mahsyar, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tadi bila ditanya pada para mufassirin, bila Allah tukarkan bumi daripada bumi mana? Dia katakan Sahirah ni lapisan bumi yang ke-7 tuan-tuan. Bumi ke-7 ni Allah Ta'ala tukar tuan-tuan. Reshuffle. Tukarkan bumi yang atas kali ni, dia ambil bumi paling bawah, ditukarkan ke atas, dan di atas bumi tadilah Allah Ta'ala akan mengadili kita semua di padang mahsyar, Masya Allah. Ada ulama kata bumi itu bumi Syam. Sebab negeri Syam ni, Jordan, Palestin, Syria dan juga Masya Allah, Lebanon, 4 negeri ni dinamakan negeri Syam. Ada ulama mengatakan, para mufassir mengatakan, dihimpunkan kita semua di negeri Syam. Lokasinya Syam, tetapi bukan Syam yang sekarang, tapi Syam yang ada di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dihimpunkan, dihalau kita ke sana, Masya Allah. Nak pergi ke bumi Syam tu, bumi tu dibesarkan oleh Allah. Jadi perjalanan kita yang singkat jadi jauh.